Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasha Najihah binti Rosman. Hari ini pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana melimpah kurnianya, kerana saya dapat menyiapkan tugasan pembentangan ini bagi kursus Ulum Al-Quran. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan yang bertajuk berkaitan dengan karya Al-Wadih fi Ulum Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Dib Mitso. Secara umumnya, pembentangan ini akan membincangkan beberapa perkara utama, iaitu pengenalan topik, biodata pengarang, isi kandungan karya dalam 3 aspek utama, pandangan pengarang tentang huruf muqatta'ah serta pandangan mereka berkaitan tafsir Isyari dan tafsir batini. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran ini bukan sahaja menjadi mukjizat terbesar baginda, malah ia juga merupakan sumber rujukan utama bagi seluruh umat Islam dalam aspek akidah, ibadah, akhlak dan perundangan. Bagi memahami kandungan isi Al-Quran secara lebih mendalam lagi, para ulama telah membangunkan satu disiplin ilmu yang dikenali sebagai Ulum Al-Quran. Ilmu ini merangkumi pelbagai perbahasan seperti sejarah penurunan wahyu, sebab-sebab turunnya ayat, pengumpulan mushaf, qiraat, nasikh dan mansukh, serta kaedah tafsiran Al-Quran. Melalui ilmu Al-Quran ini, umat Islam dapat memahami ayat-ayat Al-Quran bukan sahaja daripada sudut bacaan sahaja, malah ia juga daripada sudut konteks, hikmah serta maksud-maksud yang hakiki. Seterusnya, kitab Al-Wadih fi Ulum Al-Quran ini ditulis oleh 2 orang tokoh ulama yang terkenal daripada negara Syria, iaitu Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Syekh Muhyiddin Dib Mitso. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha ini telah dilahirkan di Damsyik pada tahun 1938 dan juga merupakan seorang pakar dalam bidang fiqh syafi'i dan usul fiqh. Beliau juga memperolehi ijazah kedoktoran daripada Universiti Al-Azhar. Keistimewaan beliau ialah kebolehan dalam menyusun ilmu-ilmu Islam secara sistematik dan mudah difahami oleh para pelajar. Manakala Syekh Muhyiddin Dib Mitso pula dilahirkan pada tahun 1939 di Damsyik dan terkenal sebagai seorang pakar hadis serta penyelidik teks klasik. Beliau juga sangat teliti dalam memastikan setiap fakta-fakta sejarah dan riwayat hadis yang digunakan dalam penulisan adalah sahih dan boleh dipercayai. Gabungan antara kedua-dua kepakaran tokoh ini telah menghasilkan sebuah karya yang sangat bermanfaat pada zaman kini dan mudah difahami oleh para pelajar yang mempelajari ilmu bidang Ulum Al-Quran. Isi kandungan kitab ini boleh dilihat melalui 3 aspek utama, iaitu yang pertama ialah sistematik dalam penurunan dan konteks Al-Quran. Dalam aspek ini, pengarang telah menjelaskan bahawa bagaimana Al-Quran diturunkan secara berperingkat selama kira-kira 23 tahun. Penurunan secara berangsur-angsur ini mempunyai hikmah yang besar, antaranya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW serta memudahkan para sahabat untuk menghafal dan memahami ajaran-ajaran Islam. Selain itu, pengarang juga telah membahagikan ayat Al-Quran kepada 2 kategori, iaitu Makkiyah dan Madaniyah. Ayat Makkiyah biasanya digunakan dan berkaitan dengan akidah, hari kiamat, syurga dan neraka serta menggunakan gaya bahasa yang lebih tegas. Manakala ayat daripada Madaniyah pula lebih banyak membincangkan hukum-hukum hakam, syariat serta kehidupan masyarakat Islam. Seterusnya, pengarang juga turut menekankan kepentingan
asbab al-nuzul, iaitu sebab-sebab turunnya ayat sesuatu ayat daripada Al-Quran. Pengetahuan tentang asbabun nuzul sangat penting kerana ia sangat membantu para pelajar untuk memahami maksud sebenar ayat Al-Quran dengan lebih tepat. Aspek yang kedua pula ialah autentisiti dan pemeliharaan teks Al-Quran. Aspek ini telah membincangkan bagaimana Al-Quran ini dipelihara daripada sebarang perubahan sejak dari zaman Rasulullah lagi. Antara perkara yang telah dibincangkan ialah Rasam Usmani, iaitu bentuk penulisan mushaf Al-Quran yang digunakan sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan. Penulisan ini dikekalkan sehingga hari ini bagi memastikan keaslian teks Al-Quran itu akan terus dipelihara. Selain itu, pengarang juga telah menjelaskan bahawa konsep nasikh dan mansukh, iaitu ayat yang hukumnya diganti dengan ayat lain berdasarkan hikmah tertentu. Di samping itu, pengarang juga turut membincangkan tentang qiraat, iaitu variasi-variasi bacaan Al-Quran yang diterima berdasarkan 3 syarat utama, iaitu bertepatan dengan Rasam Usmani, menepati bahasa Arab yang sahih dan juga mempunyai sanad yang mutawatir. Aspek yang ketiga pula, ijaz Al-Quran dan metodologi tafsir. Dalam aspek ini, pengarang telah menekankan bahawa Al-Quran ialah merupakan mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh manusia, terutamanya daripada sudut bahasa dan susunan ayat Al-Quran. Al-Quran ini juga telah mencabar manusia untuk menghasilkan satu surah yang setanding dengannya. Namun cabaran tersebut tidak mampu ditandingi oleh sesiapa pun. Selain itu, pengarang juga turut menjelaskan bahawa seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran mestilah mempunyai ilmu yang luas seperti bahasa Arab, nahwu, balaghah, hadis dan usul fiqh. Pandangan pengarang terhadap huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini ialah bermaksud huruf-huruf yang terdapat dalam permulaan beberapa surah dalam ayat dalam Al-Quran seperti alif, lam, ha, mim, shad dan sebagainya. Menurut pengarang kitab ini, huruf-huruf tersebut termasuk dalam ayat mutasyabihat, iaitu ayat yang maknanya hanya diketahui secara tepat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, para ulama telah memberikan beberapa pandangan tentang hikmah tersebut. Antaranya ialah ia adalah untuk menarik perhatian para pendengar, menunjukkan kemukjizatan Al-Quran serta menjadi satu cabaran kepada manusia yang mahir dalam bahasa Arab. Selain itu, kita akan membincangkan tafsir isyari dan tafsir batini. Pengarang juga telah membezakan antara kedua tafsir ini, iaitu tafsir yang pertama ialah tafsir isyari yang merujuk kepada tafsiran yang memberikan makna tambahan secara rohani atau isyarat, tetapi ia tidak bercanggah dengan makna zahir ayat Al-Quran. Tafsir ini dianggap harus selagi memenuhi syarat tertentu. Sebaliknya, tafsir batini pula dianggap sebagai penyelewengan kerana ia telah menolak makna zahir ayat dan mentafsir Al-Quran berdasarkan makna yang tersembunyi dan tidak bersandarkan dengan dalil yang sahih. Oleh itu, tafsir batini ini telah ditolak oleh para ulama kerana ia boleh membawa kepada kesalahan dalam memahami ajaran Islam. Kesimpulannya, kitab Al-Wadi fi Ulum Al-Quran ini merupakan sebuah karya yang sangat penting dalam bidang ulum Al-Quran kerana ia telah menghimpunkan pelbagai perbahasan penting berkaitan sejarah penurunan Al-Quran, pemeliharaan mushaf serta metodologi tafsir. Karya ini juga banyak membantu para pelajar dalam memahami Al-Quran secara lebih sistematik dan lebih mendalam lagi.
Oleh itu, pengajian ulum Al-Quran ini amat penting bagi memastikan umat Islam dapat memahami dan menghayati isi kandungan Al-Quran dengan betul serta menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Sekian taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.